Patutnya hari ni aku pergi ke klinik, aku dah set appointment. Tapi pagi tadi lepas aku buang kahak, aku rasa slightly better. Aku cancel appointment aku. Lagipun aku ada tanya ChatGPT, kenapa batuk aku ni berpanjangan. I know it is not a good practice, but aku annoyed. And plus, kalau aku nak tanya doktor, kena bayar consultation kan. Jadi aku tanyalah. So, ChatGPT jawab, untuk 1-2 hari ni untuk bunuh kuman, and 2 hingga 4 minggu tu untuk repair airways aku kan. Jadi ni dah masuk minggu ketiga. Hopefully lah sel-sel kat airways aku tu being replaced and repair and everything. And aku juga ada baca yang waktu penyembuhan ni dia jadi lebih sensitif sebab tu ada apa-apa yang boleh irritate akan buat aku batuk. But never mind. Kepala aku ada sikit dizzy, but I don't know lah. Aku macam, kau nak dizzy-dizzy lah, kita boleh, like, aku boleh tidur. Tapi kalau kau macam sikit-sikit, macam takkan aku tak nak bekerja sebab dizzy yang sikit. Faham tak? Aku macam, kau nak dizzy, kita rehat. Kalau kau tak nak dizzy, kalau tak, kau jangan dizzy. Biar aku boleh buat kerja. Aku dah start bekerja balik, which is awesome. Semalam followers TikTok aku dah melebihi 3,000 orang, which is quite interesting. Aku akan terus buat konten. Aku nak tambah lebih banyak lagi followers. Aku perlukan social proof. Aku perlukan lebih banyak prospek. Aku nak orang kenal wajah aku, and it's a good thing. Aku tengok dalam seminggu view dekat konten-konten aku tu lebih daripada 300,000 total kumulatif dalam masa seminggu. So it's a good thing. Aku harap lepas ni bila aku join booth, orang kenal aku lah, and lebih cepat, lebih mudah untuk aku close deal. Mak aku cerita dia buka booth dekat Melaka, orang serah diri. Maknanya tak perlu pun simpan mas tak. Orang datang serah diri yang cakap, saya nak simpan emas. Wow, that is very easy. Maknanya orang tu dah memang ada kesedaran. But tak apalah, aku akan buat konten biar orang sedar tentang kelebihan menyimpan emas ni, and then diorang jadi customer aku. Aku target dalam 1,000 customer. I don't know aku boleh achieve dalam masa 1 tahun ke, aku tak tahu. Tapi memang dalam team pun, like, recommended ada 1,000 customer, so that you have continuous, maknanya ada continuous stream of income lah, put it that way. And aku rasa macam katakan aku ada 1,000 customer, that's like a small community tau. And I think boleh buat cross selling. Aku dah cakap kan dalam konten sebelum ni, aku maybe aku nak tolong customer aku, boleh promote kan, boleh buat duit ke apa semua. Jadi bila dia buat duit, dia boleh simpan emas lebih sikit. But we'll see. It's a long progress. Aku tak sangka konten ni dah sampai 19. Aku ada tengok satu konten kan, dia cakap podcast ada yang tak melebihi, rata-rata tak melebihi episod 21 sebab diorang give up. Aku konten ni ialah yang ke-19. Jadi aku just need to keep going. Maybe one day channel YouTube ni akan memanas and ramai orang lebih kenal aku. Ataupun masa tu aku dah buat konten kat luar ke, daripada boring punya background ni kan. Ini tingkap kat bilik aku. Like, aku tak confident nak buat video dengan background dapur macam orang lain kan. Dapur, lepas tu katil and everything. I don't know. Maybe akan datang. Aku tak tahu. But not today. So, there's nothing much progress other than TikTok tu lebih daripada 3,000. Aku rasa channel YouTube baru 100 lebih subscriber, which is aku, and kebanyakannya datang dari shorts. Aku tahu dari shorts sebab video panjang view dia tak banyak. Maknanya view
untuk video panjang ni lebih sedikit daripada subscriber. Selalunya view video panjang ni lebih banyak daripada subscriber. Maknanya ada orang random pergi tengok juga tapi dia tak subscribe. Tapi tak apalah, just keep going sebab aku pun tengok ada banyak content creator lain yang cakap, it takes like 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, and aku baru masuk bulan ketiga kan. Never mind. Aku tak nak cakap panjang-panjang lah sebab aku pun baru buat konten hari Sabtu tu lah. So there's nothing much to update except followers aku bertambah. Aku akan letak video sebelum ni. And then aku akan letak juga playlist kalau korang nak tengok dari nombor 1. Aku akan post lagi hari Jumaat ni. InsyaAllah kalau aku tak ada apa-apa arah melintang. Assalamualaikum.